Assalamualaikum dan hai semua. Okey, pernah tak korang fikir banyak negara lain ada raja kan? Tapi cara Malaysia pilih raja kita yang di-Pertuan Agong memang lain dari yang lain. Sangat-sangat istimewa. Hari ni, jom kita sama-sama fahamkan kenapa Agong ni dipanggil Teras Kedaulatan Negara. Dah sedia? Jom! Okey, soalan pertama senang je ni. Siapakah ketua negara kita? Fikir sekejap. Kalau jawapan korang ialah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, tepat sekali. Betul tu. Anda tahu tak? Sebenarnya, jawatan raja ni dah lama sangat wujud kat negara kita. Beratus-ratus tahun tau. Sejak zaman kerajaan-kerajaan Melayu awal lagi. Mesti korang ada belajar pasal Kesultanan Melayu Melaka dalam subjek sejarah kan? Dari situlah ceritanya bermula. Jadi, macam mana Agong kita dipilih ya? Adakah macam putera raja yang akan gantikan ayah dia? Sebenarnya tak. Cara kita lagi unik dan menarik. Jom kita tengok macam mana ia berfungsi. Okey, tengok nombor ni. Nombor 9. Kenapa 9? Sebab ada 9 negeri Melayu yang ada raja atau sultan. Negeri-negeri ini ialah Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Dan hanya raja-raja dari 9 negeri inilah yang layak dan akan bergilir-gilir untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, nombor 5. Apa pula 5 ni? 5 ni merujuk kepada tempoh Agong memegang takhta, iaitu 5 tahun. Cukup je 5 tahun, raja dari negeri lain pula akan ambil giliran. Sistem pusingan inilah yang buat cara kita ni sangat-sangat special di seluruh dunia tau. Unik sangat. Proses pemilihan ni pula bukan main-main tau. Sangat teliti dan teratur. Mula-mula, 9 raja-raja Melayu akan buat undian rahsia. Lepas tu, bila dah ada keputusan, Majlis Raja-Raja akan isytiharkan nama raja yang terpilih. Seterusnya, surat pengesahan akan dihantar ke Parlimen dan Perdana Menteri kita akan buat pengumuman rasmi kepada kita semua. Dan kemuncaknya, Agong yang baru akan melafazkan sumpah jawatan. Semuanya ikut peraturan yang dah ditetapkan. Okey, sekarang jom kita masuk bab yang paling best. Pakaian dan alatan istimewa Agong. Kita panggil ia alat-alat kebesaran diraja. Benda-benda ni semua bukan setakat cantik tau, tapi setiap satu daripadanya ada makna yang sangat mendalam tentang kedaulatan, kuasa dan sejarah kita. Yang pertama, kita ada tengkolok diraja. Tengok ni, ia dibuat dari kain hitam yang disulam dengan benang emas. Cantik kan? Warna hitam tu simbol kebesaran, manakala benang emas pula simbol kemuliaan seorang raja. Mesti nampak sangat gah bila dipakai. Pernah dengar tak perkataan solek? Bukan solek muka tu tau. Solek ni sebenarnya merujuk kepada gaya ikatan atau cara lipatan pada tengkolok tu. Setiap lipatan ada gaya dan nama khas dia sendiri. Dan yang paling menarik sekali, gaya ikatan pada tengkolok diraja ni ada nama tau. Namanya Dendam Tak Sudah. Wah, dengar macam tajuk filem aksi kan? Tapi jangan salah faham, maksud dia sangat mendalam. Ia melambangkan semangat juang raja-raja Melayu yang tak pernah putus asa untuk pertahankan kedaulatan negara kita. Bukan dendam, tapi semangat yang takkan pernah padam. Kita teruskan dengan keris pendek diraja. Keris seperti yang kita tahu adalah simbol kuasa dan keberanian orang Melayu. Tapi keris yang ini memang special. Sarung dia dibuat daripada gading gajah. Siap ada ukiran halus dan hiasan emas lagi. Memang nampak hebat dan menunjukkan kedudukan yang paling tinggi. Dan cuba tengok ni, pending diraja. Ini sebenarnya kepala tali pinggang, tapi bukan sebarangan tau. Ia dibuat daripada emas 10 mutu dan di tengah-tengah tu ada permata delima yang berkilauan. Jadi, nampak kan? Setiap satu alat kebesaran ni bukan saja cantik dipandang, tapi ia membawa mesej penting tentang kemuliaan dan martabat institusi raja kita. Baiklah, kita dah tengok cara pemilihan yang unik. Kita dah kagum dengan alat-alat kebesaran yang cantik. Sekarang, sampailah kita kepada soalan yang paling penting. Kenapa sebenarnya jawatan Yang di-Pertuan Agong ni sangat-sangat penting sampaikan digelar tonggak perpaduan negara? Jawapannya, sebab institusi Agong inilah yang menjadi tonggak perpaduan kita. Cuba bayangkan, Agong ni macam satu payung yang besar. Payung ni melindungi kita semua, seluruh rakyat Malaysia. Tak kiralah kita bangsa apa, agama apa. Di bawah payung inilah kita semua dapat bersatu. Itulah antara maksud kedaulatan tu, satu kuasa tertinggi yang melindungi dan menyatukan kita semua. Sebab itulah, sebagai rakyat Malaysia, ia jadi tanggungjawab kita untuk sentiasa menghormati institusi diraja ni. Sebenarnya, bila kita tunjuk hormat kepada Agong, secara tak langsung kita sedang menghormati simbol perpaduan negara kita sendiri. Kita raikan negara kita.
Okey, sebelum kita habis, saya nak tinggalkan satu soalan untuk korang fikirkan. Selain kita berdiri tegak dan nyanyi lagu negaraku dengan bangga, apa lagi cara-cara lain yang kita boleh buat setiap hari untuk tunjukkan rasa hormat kita pada institusi diraja? Cuba bincang dengan kawan-kawan atau dengan mak ayah. Okey? Terima kasih sebab sudi dengar dan belajar sama-sama hari ini. Daulat tuanku!